Polis digesa menumpukan siasatan terhadap dakwaan pemilikan saham membabitkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki, bukannya kepada proses penerbitan laporan oleh agensi Bloomberg. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Nurul Izzah Anwar, fokus siasatan seharusnya terarah kepada kandungan dakwaan terbabit agar segala persoalan dapat dijawab secara telus dan meyakinkan rakyat. Pada Sabtu lepas, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar memaklumkan, polis sudah membuka kertas siasatan berhubung penyiaran artikel oleh Bloomberg yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah terhadap Azam. Siasatan itu dijalankan di bawah peruntukan kesalahan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, iaitu memfitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Nurul Izzah menambah, pendekatan terbabit amat penting bagi mengekalkan keyakinan rakyat dan pelabur terhadap sistem tadbir urus serta institusi penguatkuasaan negara. Menurutnya, Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengukuhkan ekonomi dan menarik pelabur, sekaligus inilah saat penting untuk memperkukuh lagi langkah-langkah tadbir urus.